Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bin Zazlan, Muhammad Afiq bin Zazlan, Zazlan nama ayah. Yes, dulu saya sepatutnya ke IELTS bawa tajam GPA, tapi saya decide to drop out selepas A-level untuk masuk ke bidang ni. Dan cita-cita awal saya adalah untuk menjadi pakar bedah jantung. Memang seriously dari sekolah rendah lagi memang nak jadi. But somehow ada turning point lah. Tiba-tiba berubah, blink, berubah ke arah bidang filem. So, 20 minit. Inovasi sosial ni, saya takkan katakan apa yang saya buat adalah inovasi sosial lah. Itu bukan benda yang perlu saya fikirkan. Apa yang saya perlu fikirkan adalah buat apa yang saya perlu buat saja. Orang lain dah tak label apa ke apa semua tu, it's up to them. Tugas kepada para pengkaji. Tugas untuk orang yang tak ada degree ni adalah untuk buat kerja saja. Orang yang ada akademik, dia akan kaji kenapa, asbab-asbab dan sebagainya. So, semalam saya baca buku Good to Great. Tak pasti siapa penulis, tak ingat dah. James Collins, yes. Bele. Sampai ke satu musrah ni, dia pasal Hedgehog concept. Hedgehog concept adalah, dia nak katakan berdasarkan cerita Hedgehog and Fox. Hedgehog ni, siapa tahu Hedgehog? Sepatutnya landak. Okay, landak landak tu ada satu ekor musang. Dia nak makan landak tu. So dia keliling. Kita tahu kan Fox dikenali sebagai penolong muslihat, tipu daya dan sebagainya. So dia keliling, okay, macam mana apa nak, dia cuba angle sini, angle sana, dia cuba. Tapi bila nak terekam je, landak ni bagi apa lah, defensive mechanism dia gulung diri dia, block kan, dia punya duri-duri tu. So dalam tanda nampak tu, musang tu nampak, dia patah balik, dia lari. So bila lari, landak tu selamat. Kemudian benda sama lagi, musang tu pusing lagi cari cara semua tu. Tapi bila nak datang je, Hedgehog tu benda sama, dia gulung diri dia, tetap selamat juga. So nak katakan yang Fox ni adalah orang yang sentiasa cuba mencari jalan-jalan baru. Tapi akhirnya bila dia jumpa dengan satu orang yang mampu menjaga diri dia tanpa sebarang, InsyaAllah selamat, confirm berjaya, Fox akan kalah. So tugas kita, kalau kita nak berjaya, adalah kita perlu jadi seperti Hedgehog. Maka muncullah Hedgehog concept, iaitu orang yang fokus pada satu benda saja dan lupakan segala cara yang lain. Hedgehog ni, dia cuma bergantung pada satu defense mechanism, iaitu gulung diri dia dan yang ada duri. As simple as that. Selagi mana kita ada satu benda yang cukup solid, kita pasti akan berjaya. So dalam inovasi sosial, sebagai ini adalah perbezaan antara orang akademik dengan orang drop out macam saya ni. Beza orang akademik, sebab semalam baru bincang, beza orang akademik dan saya adalah, orang akademik kalau dia grad pada bisnes, dia masuk ke dunia bisnes, dia ada 1000 teori untuk pakai. Kalau saya masuk ke bidang bisnes, saya tak ada satu apa pun teori untuk dipakai. Apa yang saya baca kat online, tiba-tiba Allah takdirkan dapat satu artikel, itulah ilmu saya. Esok hari ni apa yang dapat, itulah ilmu saya. Apa buku saya baca, itulah itu. Everything is limited to what I get. Apa saya tak dapat, saya takkan dapat. Tapi orang akademik, dia keluar dalam bidang bisnes, dia akan dapat semuanya. Itu sama dalam inovasi sosial. Kita nak katakan yang antara kelebihan orang drop out adalah dia tak perlu memilih. Dia bergantung pada apa yang dia ada dan dia fokus pada apa yang dia boleh buat. Tetapi itu juga sebab kenapa orang tak berilmu ni banyak gagal. Sebab dia tak cukup ilmu. Sebagai contoh, kalau ditakdirkan, kalau 1 sampai 1000 tu ditakdirkan dia dapat 1, 10, 9, 8, semuanya benda-benda yang dia tak perlukan dan tak boleh pakai, dia akan gagal. So pada waktu inilah pentingnya orang akademik dan orang yang lain yang tak ada akademik ni, orang drop out. Kombinasi dua ni yang akan membuatkan kita ni luar biasa. Dan biasanya saya akan tekankan bahawa penting untuk orang, contoh grad daripada degree, grad daripada engineering, tiba-tiba masuk ke bidang yang lain. Sebagai contoh, kalau grad daripada degree, daripada engineering, tiba-tiba masuk activism. Grad daripada medik, saya ada 12 orang. Ciri-ciri medik tu ada penulis tulisan memang macam doktor, insyaAllah. Yang ada nanti kecil lagi, tulisan kena macam doktor. Lepas tu tiba-tiba masuk bidang penulisan. So far, cita-cita saya adalah untuk buat buku berdasarkan tulisan saya sendiri. Tapi semua orang bangga. Sebab kalau saya buat buku memang tulisan tangan, tak ada siapa boleh baca. So tak berguna.
So nak katakan, tapi the traits that I got from Medic tu, dia bermanfaat tak apa yang saya buat sekarang ni. Anyway, saya particular, dan kalau saya yakin dengan satu benda tu, memang saya akan buat. Tak nak, antara traits yang penting untuk doktor adalah dia yakin dengan apa yang dia buat. Jadi tak ada orang tu meninggal ke apa, itu kita serahkan kepada Allah. Tapi yang penting on that spot, kita tak boleh bagi tahu sakit. Aku rasa kau akan mati hari ni. Tak boleh. Kita kena tunjuk keyakin juga. Bedah-bedah apa jadi sebab tu, itulah apa yang akan jadi. So the part is, first adalah headshot concept, bahawa kita perlu fokus pada hanya satu benda. Kemudian second adalah kombinasi antara chaos and order. Chaos and order. Chaos adalah untuk orang yang mampu masuk tanpa apa-apa ilmu. Kita bagi sebagai chaos sebab dia ni jenis yang memang rambang saja. Kemudian satu lagi adalah order, iaitu kombinasi dengan orang-orang yang tahu segala teori semua tu dan mampu memberitahu what's next. Dua-dua orang ni bila gabungkan, dia akan jadi orang yang hebat. Tapi masalah kalau khas ni kombinasi 4 orang drop out kat sebenarnya. Tapi we are working on khas. Okay. So kalau daripada headshot concept tadi tu, bawah dia ada 3 benda penting. Dia panggil sebagai 3 circles of headshot concept. 3 circles ni, first thing adalah passion. You have to do what you are passionate about. Antara benda passion ni adalah benda yang kita tak boleh pilih sebenarnya. Kita mungkin boleh cultivate, tapi dia tak akan cukup tinggi melainkan benda yang memang naturally kita suka. Ada orang mungkin dia suka je datang ceramah semua kan, tapi mungkin paling passionate dia adalah untuk berlari kat padang. Ada orang mungkin dia suka berlari, masuk dalam ceramah semua tu, tapi dia okey je kalau nak berlari kat padang juga. Tu passion first. Yang second adalah ni, excellence. Kira apa yang you excel kan? Apa yang kita panggil sebagai apa? Talent, bakat. Sebagai contoh, mungkin kita pandai matematik, tapi tak semestinya kita boleh jadi yang terbaik dalam matematik. Kita mungkin pandai dalam fizik, tapi tak semestinya kita jadi paling hebat dalam fizik macam Einstein. Untuk tahu apa yang kita boleh buat dan tak mampu buat adalah penting. Sebagai contoh, ni rasa rata-rata akan tahu kalau parents kita. Sebagai contoh saya lah, saya dulu SPM 1A sahaja kat Sains Alam Syah tu, ASIS, itu Sultan Alam Syah, SAS. Tapi selain daripada semua A+. So basically saya dapat 9 A+ dan 1A. Daripada sana, bila saya decide to drop ni, parents saya macam tak puas hati lah. Makcik, atuk, nenek, saudara tiba tak mana datang, watch. Daripada orang kat Intec tu yang kita ni start datang mana-mana, tiba-tiba ketuk pintu. Aku dengar cerita kau dah drop, besar lah, tak puas hati. Saudara kata, kau ni pandai, dapat 19, 1A, dapat island, semua tu. Tapi kenapa nak drop masuk dia bahagian media? Dia orang tak boleh faham. Dia kata, salah pandai kau wajib ni. The thing is, saya tak nampak yang dalam bahasa saya punya mindset kan tu adalah, okay, tak pernah lagi berlaku kisah orang pada medik tiba tukar ke media. That would be fun. So why not? There's a chance untuk saya jadi yang terbaik dalam bidang ni. Dikenali sebagai orang yang drop daripada medik masuk ke media. Tak pernah lagi orang buat. Tapi kalau dalam bidang doktor, saya kena berjumpa dengan berjuta-juta lagi orang PhD yang memang genius dalam bidang ni. Contoh baru-baru ni adalah Elizabeth, yang dia pengasas kepada Theranos. Dia jumpa satu cara untuk test darah dengan hanya satu titik darah saja, dan saya tak mungkin boleh kalahkan dia. I can never be the best in that. So this is the thing, to recognize what you can't do and focus on what you can do. So daripada sana, saya tukar pada media sebab saya tahu, okay, kat Malaysia ni media belum lagi power, ada chance lah. Saya masuk dalam ni. Okay, kemudian the third circle is economic drive. Kira apa yang boleh datangkan kewangan. So sebab kalau kita tahu apa passion kita, kita tahu apa kita boleh buat, tapi benda tu tak boleh datangkan duit ataupun boleh sustain, benda tu tak boleh dibuat sebenarnya. Dan tak nak semua benda tak ada yang free yang dunia ni. The cost has to come from somewhere. Contohnya kelas rakyat, walaupun free boleh belajar, tapi cost tak ada. Cost orang,
especially management semua tu, cost confirm ada. So 3 parts, circle ni perlu ada passion, perlu ada talent, kemudian perlu ada ekonomi tu. Bila ada tiga-tiga benda tu, maka itulah dipanggil sebagai headshot concept, benda yang confirm akan berjaya. Kita mampu berjaya dengan benda tu. So that's the thing. Dalam khas, okay, sekarang barulah masuk kepada khas Filmmaking Academy. From headshot concept tu, tiga-tiga benda tu kita perlu cari. Kita perlu kenal pasti. Dan untuk mengenal pasti adalah dengan bertanya dan mencuba. So dalam khas awal-awal plan kami adalah untuk membuat filem yang terbaik dan sebagainya, tidak setara mengawal bola macam ni lah sekarang ni. Tetapi at that point kami hanya drop out. Kami bukan budak suara, tak ada kaitan dengan finance semua tu. So it's impossible. Maka part ekonomi tu, especially budget, dengan kami punya pendidikan, latar belakang video semua tak ada, semua tu kru tak ada. So it's possible in part of ekonomi. So kami tukar kepada satu benda lain, iaitu YouTube. So kat YouTube apa? Video YouTube semua tu. Tapi we discover that kami tak ada talent tu. Kami tak ada muka yang boleh jual untuk dapat berjuta-juta view kat YouTube. So tak berjaya lagi. So we go to the next one, iaitu education in filmmaking. Kami belajar mahasiswa pemuda semua tu cara untuk buat video. Kenapa video? Okay, tepat ni lah masuk social. Kerana video is a content which is important right now. Video adalah konten paling penting kat Facebook. Facebook paling penting kan video sekarang ni. Kalau tengok video player kat Facebook yang paling banyak berubah sekarang. Status update tu memang dah berzaman-zaman macam tu dia. Tapi Facebook punya video, cara dia punya interface, dia punya sharing yang kita belakang tu dah dapat ada share semua tu, link dah mudah. Video is the next thing. Bukan next thing, it's the now thing. Video, mana-mana company yang tak buat explainer video, iaitu menjelaskan bagaimana untuk membeli barang daripada kedai dia semua tu, ya kan, absolute. Tapi apa yang mahal kat Malaysia untuk video hanyalah internet, kuota. Internet kuota kat Malaysia memang mahal sangat lah. Indonesia murah, Thailand murah, Korea lagi lah. Tapi kat sini, ya Allah, semua orang macam kita orang buat video, tapi semua orang kata, alamak, kena save kuota lah, tak boleh tengok lah, nanti cari wifi. So itu adalah penghalang kepada kemajuan internet kat Malaysia ni. But we can push it. Dan kita orang tak ambil angle internet, sebab kita orang tak ada lawan dengan Maxis semua tu. Bising-bising kat orang, tak ada guna kat kita orang. So instead what we did is, kita orang taken isu orang rakam video macam ni. Jujur lah, orang yang rakam macam ni adalah orang yang paling dibenci kat internet lah. Semua orang tolong rakam video macam ni. Video always prioritize horizontal instead of vertical. Orang rekod secara vertical ni memang orang perlu dipukul bagi dia sedar dunia ni kat mana. Malah ni kat Malaysia masih ada lagi. So itu bukti. Okay. Dan saya akan katakan, mana-mana pelajar yang buat assignment, video assignment untuk dekat universiti, 3 minggu buka YouTube je, tengok macam mana nak edit. Sedangkan kami boleh ajar dalam masa 3 jam kan. InsyaAllah dah terus boleh buat video, belajar boleh buat assignment. Dan buat assignment video tu, yang belajar kat video berjam-jam, berminggu-minggu belajar, habis nak buat edit semua tu, masuk kelas, video dia bosan. Sedangkan presentation based on video. So dalam kelas, education flow bahagian video tu, bahan bantu mengajar menggunakan video adalah sangat tak produktif. Sedangkan video adalah explainer yang paling bagus. Video boleh tunjukkan, kalau siapa selalu belajar fizik kat YouTube, akan ada orang yang ajar fizik menggunakan YouTube saja. Han Academy confirm pakai video. So geng-geng yang dah ke depan ni, mereka gunakan video. Tetapi di Malaysia masih tak ramai berarti guna video. Dan kalau belajar guna video pun, cikgu-cikgu course education ada belajar buat multimedia. Tapi apa yang mereka belajar adalah, saya boleh katakan terlalu tinggi sangat lah. Sampai cikgu-cikgu tu tak sempat nak buat video. So the first part is, kami nak ajar semua mahasiswa supaya celik buat video. Bila semua orang pandai buat video, insyaAllah something new will grow on top of it. Barulah content production untuk pendidikan akan berubah lebih baik. So fokus kami adalah pendidikan lah. I myself am passionate about education. Tapi angle yang saya ambil bukan education as kita offer alternative semua tu, tapi empowerment, using media as bahan bantu
bantu mengajar, sekarang kita lebih kepada, sebab saya perlu tolong kawan saya untuk buat big book. Mereka ada big book untuk sekolah rendah, mereka ada kena buat slide, PowerPoint semua tu kan. Tapi kemahiran mereka ada ni terlalu kita panggil sebagai meleceh kan. Sedangkan kalau nak design poster ke apa, pakai Canva.com senang. Instead of nak buka design poster pakai PowerPoint, mana tak stres hidup ni. Nak beli Photoshop tak ada duit. Lepas tu masing-masing kerja crack. Kalau dalam khas kami memang takkan sesekali bagi crack apa. Memang kalau tak ada duit pakai benda lain. Jangan pakai Photoshop ke apa lah semua tu. So dalam video, by providing skills untuk buat video tu, kita boleh push bahagian education. So daripada sana lah, bila semua orang dah pandai pakai video semua tu, then we'll see what comes next. Barulah kami fikir, okay, bila manusia ni dah pandai, makin lama makin pandai. Contoh kata nak pandaikan bangsa, we don't go about bagi tahu, okay, kau kena jadi pandai, kau kena belajar sebenarnya. Kami fokus pada video. Bila video, with the hope that orang akan lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk faham subjek-subjek mereka belajar, lebih faham kepada lebih banyak ilmu. Daripada sana, manusia akan jadi lebih bijak. Then, we'll move to film. Film, kelebihannya adalah kita boleh rasa. Sebagai contoh, cerita 2012 yang tsunami kat Aceh tu, filem tu, ataupun kisah Nabi Musa dan yang membelahkan laut tu, kan kita tahu laut dia naik tinggi ke atas semua tu kan. But cara untuk kita lihat bagaimana suasana tu adalah dengan kita menonton filem Exodus Nabi Musa. Barulah kita nampak how does it happen actually. Ada orang ni memang dia tak boleh bayangkan lah. Sebab dia tengok laut semua kat bawah je. Selama ni aku tengok hidup aku laut macam tu lah. Aku bentuk tongkat tak naik-naik pun. Tapi dengan Exodus, kita boleh tunjukkan bagaimana kebesaran dan sebagainya. Dan kemudian, waktu saya ke Aceh, saya pergi ke Ground Zero. Ground Zero tempat tsunami bermula. First kali tu, kami berada pada tingkat atas, ada watchtower sana. Dan dia beritahu, bila tengok pada filem dengan kisah Nabi Musa, kemudian tengok dalam filem, kemudian berada di tempat Aceh tu, barulah kita sedar how high is it, betapa tinggi itu. Baru tsunami ya. Memang tinggi macam kalau kita dekat sana, kita tengok tsunami tu tak payah lari apa, memang dah doa je, tawakkal je dah time tu. Memang tinggi sangat, terlalu tinggi terus. Sampai sini pun mungkin, tapi memang tinggi. So that's the thing. Filem adalah tugasnya untuk bagi orang rasa. Contoh filem Interstellar. Interstellar dia fokus pada black hole, intergalactic travel. Daripada sana, Steven Spielberg mengajar orang macam mana sebenarnya rasa time relativity punya teori oleh Einstein. Bagaimana dengan berada pada satu space yang lain, baru berapa sejam 2 jam, tapi kawan yang berada di bumi dah berpuluh-puluh tahun jadi tua. So terus filem kita boleh tunjuk these effects. Kita boleh cerita pada orang, okay, kalau Einstein cerita kat depan yang rambutnya tu, semalam dia punya ulang tahun ni, kalau dia cerita, okay, dia boleh bagi teori-teori formula semua tu. Tapi tugas orang media adalah untuk menjelaskan teori ni di mana semua orang boleh faham how does it work. Orang biasa boleh faham, layman's language, semua orang boleh faham. So itu tugas kami dalam inovasi sosial. Kami fokus pada ni. We don't take the grand things and such. Kami fokus pada video je. Dalam video ni, insyaAllah, kalau kami buat video, orang tak tahu pun kenapa kami buat video apa, it doesn't matter. It will grow. Dia akan berlaku macam tu. Mungkin kami takkan popular sebab kami tak lantang bersuara. But for us, kami percaya dengan yang kami buat. Dan itu adalah benda paling penting. Apa yang semua orang buat, contoh kalau kami dah buat video, orang lain buat dah benda lain. Tapi kalau nak masuk juga, buat dah. It means that fokus pada apa yang terbaik kita boleh buat. Just because you have a degree in such thing, tak semestinya itu yang kita boleh jadikan terbaik. Hanya sebab kita ada ijazah dalam sekian ataupun pandai buat sekian, tak semestinya kita boleh jadikan terbaik. Fokus pada apa yang kita boleh buat yang terbaik, kemudian fokus pada apa passion kita, dan akhir sekali fokus untuk ilmu yang membolehkan benda itu sustain.
So that's my take on university social. Ada 20 minit lah. Macam mana? Ini baru 10 okay, alright. Ada soalan ke? Oh, okay. So kalau dari segi khasnya ekonomi part, kami ada beberapa, kami fokus pada ni macam mana nak buat video, panggil sebagai apa, engagement type of events. Kami buat event lah. Sebagai contoh kalau mengajar, kami buat bengkel-bengkel kat sekolah dengan universiti dan sebagainya. Kami offer training kepada korporat juga. Okay. That is one part. Kemudian kami ada film fest. Film fest ni, the idea is that apa panggilnya, orang-orang amatur, pembuat video amatur, dia orang bukan tempat untuk showcase. Semua orang nak showcase dia orang punya bakat. Kenapa orang sekarang nak terbit buku sendiri adalah supaya dia boleh tunjukkan bukti buku-buku dia semua tu. Dan sekarang ni orang buat video, dia tak cukup dengan hanya YouTube. Dia nak tempat untuk tayangkan. Maka kami wujudkan khas film fest. Itu kami panggil pembuat video amatur, panggil, kemudian buat satu sesi 50 orang, 100 orang gather dan tayangkan video mereka. So kat sana satu lagi revenue. Kemudian satu lagi adalah kami fokus pada ni, apa nak panggil, film fest, ada satu lagi event. Oh, khas cinema. So kalau cinema ni basically sebab kami tak ada lagi wayang dan kami tak ada lesen untuk dapatkan film dari luar, maka apa yang kami buat adalah kami bawa, contoh baru-baru ni kami book satu hall GSC untuk di Venue Central untuk tayangan cerita Hunger Games. So daripada Hunger Games tu tonton sama-sama, kemudian afterwards kami ada sesi bedah film. So those are the things that we do lah. Working on tak ada funding berjuta-juta semua tu. So kalau part yang yang cerita man of success dan man of value, besar kemudian kami pada man of value with no money. By welcome, kami yakin dengan benda tu, this thing will grow. Dan insyaAllah when that time comes, it comes. Ada lagi soalan? Di antara kekurangan kami adalah dana, akses kepada finance dan sebagainya, grant especially. Kemudian lagi satu adalah kepada audience. So instead we focus on education. Salah satunya sebab kami tak ada equipment lah. So bila tak ada equipment dan digunakan dalam education, kami cuma perlukan DSLR sahaja, basic. Dan biasanya kami shoot pakai smartphone sahaja. So video-video tu konsep dia adalah bukan untuk ditayangkan orang tengok terus faham, pandai semua tu, tak. It is supposed to be used in talks, ceramah, kelas semua tu. So the quality tu cukup untuk ni size ni je. So kami ambil angle tu hasil daripada ketidakadaan duit lah. Tapi memang kalau ada equipment lebih, dia boleh grow lebih. Dia benda-benda macam tu lah. But right now our focus is on education. Macam mana segala lihat siapa, apa nama penyanyi yang buta dekat depan Soho tu, tapi dia jadi Kali Basker saya. Bila dia menyanyi depan Soho, dia ni buta dan bad for money lah. Maksudnya bila dia nyanyi tu dia nak ada kekurangan. Jadi bila satu hari mereka ni jadi popular dengan rakaman yang segala kata-kata tadi, orang tak pakai telefon kan. Jadi dia popular, dia masuk antara lagu kan. Masuk di situ, dia jadi famous lah. Dia bila dah famous, orang kaya dia buat kan. Mereka selalu percaya bahawa faktor ini adalah faktor miracle atau satu proses yang perlu disengajakan. Ada satu quote beberapa minggu lepas saya baca, yang katakan
tugas kita adalah untuk berusaha make effort supaya luck tu jumpa ke tempat yang betul. Kita perlu sediakan platform untuk takdir tu turun, rezeki tu turun. Kita dalam Islam kita tak ada ni tiba-tiba rezeki turun dari langit ke apa, tak ada. Usaha tu kena ada supaya rezeki tu ada tempat tu dia turun. Sampai mana usaha kita, ke sana lah rezeki dia datang. So nak katakan on that part, kalau part viral ni adalah benda yang memang kita Islam bagi rezeki lah. Dia rezeki lah. Orang boleh je gaji, okay, kita okey sebab ini kan. Dan sebenarnya in the end dia terletak pada rezeki. Tapi nak katakan yang paling penting, konsep yang paling orang salah faham adalah kepentingan kamera. Contoh, Khalif Baskers, orang yang rekod tu pakai phone saja, tapi boleh viral. Orang fokus pada nak beli DSLR paling mahal, beli lens paling mahal semua tu kan. Korang nak gambar yang cantik. Sebenarnya cantik, gambar yang cantik tu comes last. Yang penting adalah execution. Dia kena kemas, dia serve the purpose settle, tak payah go over. So dalam media ni yang paling penting adalah untuk execution. So bila kami ajar pakai smartphone kan, orang macam kami nak belajar DSLR, padahal memang tak ada effect kena ni. Focus on what you have right now. Contoh kalau ada benda ni je, pakai itu saja. Ni pakai itu saja. Tapi kalau part yang merakam video tu, itulah yang pentingnya. Untuk semua orang tahu bagaimana untuk merakam. Dengan semua orang tahu bagaimana untuk merakam, bagaimana untuk edit asas, benda ni boleh grow. There's more possibilities yang semua orang akan tahu apa yang dia nak promote. Dengan orang makin banyak create content, maka lebih banyaklah peluang-peluang untuk orang macam Khalif Baskers muncul di mata masyarakat. Orang yang perlu diketengahkan ada peluang untuk berada di depan. Sebagai contoh, kalau dulu mungkin yang media kita ada hanyalah surat khabar dan sebagainya. Sebab tu orang-orang yang dapat tempat-tempat ke atas semua tu biasanya adalah orang yang ada connection. Tapi pada zaman sekarang, community's voice adalah sangat kuat. Dan segalanya terletak pada video, gambar dan status. Kalau kita tengok siar kat Kedai sekarang ni, siar kat Kedai, bulan, podcast semua tu kan. Kedai-kedai makan sekarang dah tak cari lah jalan-jalan cari makan. Mereka cari social media macam ni. Mereka fokus pada each customer give a story for them to tell. Benda tu akan viral. Kemudian baru-baru ni Spiderman, nasi lemak Spiderman. Gambar tak adalah cuba photoshoot. Dia salah apa tak? It's basic. Just have to have a story. Dan orang tahu bagaimana tu ambil gambar. Orang tahu bagaimana nak ambil gambar, orang tahu bagaimana nak tulis status dengan yang sesuai untuk diviralkan. Ayat tak pelik-pelik, tak ada short form apa semua tu. InsyaAllah, kemudian tugas media pula, platform media untuk ambil mereka dan viralkan. So it's a many ways growth lah. Dia community untuk grow, pandai create content, kemudian kena ada platform. The economy will grow by the start. Macam tu, naturally. So kami percaya pada benda itu. So kami fokus pada bahagian video saja. Okey. Ada soalan lain? Okay. Saya cakap macam ni, nanti lepas sesi kedua dan ketiga selesai, kita akan ada group Q&A lah. Kalau ada soalan-soalan lagi yang dari tadi. Okey. Saya ucapkan terima kasih bukan kepada saya. Masalah ni, saya nak komen sikit. Kadang-kadang orang tengok moment of truth, orang tengok masa orang jadi viral. Ramai orang komen masa Malala Yousafzai yang dapat award the youngest Nobel Prize recipient in history, dapat Nobel Prize pada umur 17. Apa moment of truth dia? Disebabkan dia tembak. Sebab dia suruh di Pakistan bukan Pakistan betul lah, dia Pakistan dan sepanjang ke Afghanistan. So mana ni kawasan Taliban influence. Jadi kata dia sekolah, perempuan pergi sekolah. Jadi gigi Taliban tembak dia. Tembak ke mana? Tapi maknanya dia, kalau ikut baik Sunatullah memang dah meninggal. Tapi ada satu guru dibawa ke London dan dia dapat special treatment di London tadi. Jadi orang kata apa dia dapat Nobel Prize award disebabkan dia tembak. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok dia track record dia,
dia jadi macam tu sebab ayah dia pun berjuang pendidikan. Jadi dia pun membesar dan berjuang. Jadi menyebabkan dia kecil memang dia perjuangan dia lah untuk mengajak budak perempuan pergi sekolah. Kat Malaysia tak apa, budak sekolah memang kat sekolah pun perempuan yang berjaya. Kat Pakistan semua dia orang suruh duduk dekat dalam kemah dekat rumah. Jadi pada moment of truth memang ada yang duduk. Ada basikal masa dia